Bila berlaku kematian, ada orang di ziarah, betul tak? Bila nak balik ziarah, orang sedekah duit. Duit yang sedekah selepas mati ialah hak kepada anak isteri yang ditinggalkan di rumah itu, bukan adik-beradik dia duduk kat layang. Faham? Contohnya orang Pulau Ketam ada duduk, bini dia seorang, anak 5 orang. Suami isteri, anak 5. Suami mati. Contoh, suami mati. Faham? Orang mari ziarah. Okey? Nah, dah ada rawi duit. Bolehlah 1,000 contoh. 1,000 tu ialah untuk dimakan oleh 4 beranak tadi. 6 beranak ni, bini seorang, 5 anak duduk rumah tu. Bukan faraid. Faraid ni ialah harta yang mayat dapat sebelum mati. Faham tak? Sama ada dia masa muda, lepas sekolah, tak kira lah. Dekat nak mati, dia dapat masa tu. Belum mati lagi. Itu faraid. Dah dapat dah duit 1,000 untuk meringankan beban orang yang duduk dalam rumah. Boleh tak buat tahlil? Jawabnya dengan persetujuan 5 orang tu. Kalau ada anak yang beryatim, tak boleh. Pasal yatim ni belum balik. Budak belum balik, tidak sah persetujuan. Dan apa tak boleh untuk tahlil kan? Tahlil tidak wajib. Walaupun boleh buat pada sisi syarak. Pokoknya harus je, tapi bukan masuk dalam jihazul mayit. Jihazul mayit itu 4 perkara wajib. Mandi, kapang, semayang, tanam. Ini wajib. Wajib mandi, wajib kapang, wajib semayang, wajib tanam. Tahlil harus. Benda harus tak boleh ambil. Kena faham situ. Nak ambil guna boleh. 5 orang anak yang ditinggal tu berhak atas duit tadi mesti sudah dewasa dan bersetuju.